Hey, I baru jumpa satu pesakit. Baby, dia muntah memancut macam. Pernah tak you orang dengar story macam tu? Biar saya terangkan. Hai, Dr. Daniel sini, your neighborhood pediatric specialist. Okay, baby ni satu, berat badan dia tak naik. Dia lahir 3 kilo. Hari ni dia dah 4 minggu. Berat dia terbaru ialah 2.6 kilo. Menurun. Okay. Nombor 2, setiap kali bagi dia susu, dia muntah memancut. Bukan jeluak bukannya regurgitation yang mengalir sikit. Ini betul-betul memancut. Memancut dan keluar dekat hidung. Baby tu nampak kering, nampak kurus. Bila kita pegang kulit dia tu memang longgar and nampak lemah. So apa saya suspect? Saya suspect mungkin ini adalah pyloric stenosis. So apa tu pyloric stenosis? Biasanya kita ada mulut, corong makan. So sekejap tu macam ni. So kita minum dekat mulut, dia akan turun sampai ke perut. Lepas perut tu dia kena turun kepada usus. Biasanya tersimpang perut dengan usus ni ada muscle, kita panggil dia muscle pyloric. Kadang-kadang muscle tu boleh jadi macam terlampau tebal, dia akan block. So susu tak boleh turun. So bila perut nak tolak susu yang dekat perut tu, yang kita minum dekat mulut tu nak tolak, tak boleh, dia akan U-turn balik, dia akan keluar dengan pressure tinggi, dengan memancut. Itu yang menyebabkan baby tu muntah memancut, berat dia tak naik. So, bila kita tengok dia punya rizal darah pun, garam galian dia semua lari. Adakah ni bahaya? Ya, lama kelamaan patient tu boleh makin kurang, makin letih, berat dia makin kurang, makin letih dan dia boleh meninggal kalau kita tak buat apa-apa. So, apa kita perlu buat? Bila masuk tu, saya suruh dia orang hidrasikan budak tu, dan kita kena buat pembedahan kecil di mana kita kena bebaskan otot tu supaya rongga yang dah blok dengan otot tu dia boleh buka balik. Bila rongga tu buka, susu dalam perut tu boleh masuk balik ke usus. Alhamdulillah, biasanya lepas pembedahan ni budak tu akan bertambah baik, berat dia akan menaik. Biasanya dia akan memang naik lah, lepas tu dia akan segar buka. Okey, berapa cepat kita boleh nampak? Dalam 24 jam kita boleh nampak perubahan, di mana dia akan stop muntah, dia akan minum susu. Okey, saya harap ibu bapa faham tentang pyloric stenosis yang saya terangkan. Okey, kalau ada apa-apa soalan, letak dalam komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan follow akaun saya untuk tips pediatrik seterusnya. Okey, bye.